Okay, baik, alhamdulillah hari ni didatangkan oleh Allah SWT. Dia masalah lutut lama dah. Setahun lebih macam tu. Setahun lebih. Jadi masalah dia apa ya? Masalah saya ni tak boleh nak lipat. Tak boleh. Lipat dia jadi tegak. Dia terlampau tegak. Dan kalau kata nak sujud ke nak Sujud memang sujud okey. Cuma kita nak tahiyat tak boleh. tahiyat tak boleh. Tak boleh ya. Okay, dah setahun lebih lah. Setahun lebih. Asal jadi tak tahu apa. Asal dia kejadian tu dia sakit-sakit macam tu je. Saya biarkan tu. Lama-lama jadi macam ni. Okey. Oh. Boleh dah. Beza banyak tak? Macam ni. Normal. Saya lagi. Kejap macam tu. Oh. Sekarang Okey dah, macam sikit. Okey, baik. Jadi setelah tadi ada masalah apa tadi? Lutut saya tak boleh nak lipat. Okey, selepas tu apa feedback sekarang macam mana? Saya buat rawatan ni hampir dia kata saya datang tadi dalam 30% saya boleh lipat. Sekarang ni hampir 80-90% dah saya boleh lipat. Asal puas hati lah. Sepuas hati saya datang. Alhamdulillah. Jadi Puas masalah hati sangat dengan master. dah lama dah problem kan? Dah. Tadi kita rawat ni kita gunakan minyak kayu putih lah. Jadi kita doakan abang agar sihat. Terus semelang. Okey, alhamdulillah. Okey, follow saya Cik Master Dias Jamil Aris CJM terbaik. Okey.